Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana cuti sekolah kamu? Alhamdulillah. So, hari ini kita akan sambung sesi pembelajaran kita. Untuk minggu ini kita akan belajar pendidikan jasmani. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan pelbagai kemahiran manipulasi. Yang kedua, murid-murid akan dapat menggunakan pengetahuan konsep pergerakan bagi kemahiran manipulasi. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Jelas, murid-murid? Baiklah, seterusnya kita tengok kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan, murid-murid akan berkebolehan melakukan aktiviti pukul belon dan kelecek bola menggunakan anggota badan dalam kemahiran manipulasi. Maksudnya, untuk kriteria kejayaan, jika kamu dapat melakukan aktiviti yang diberikan atau yang kita pelajari hari ini, maka ia akan menjadi kayu ukur di mana kamu menguasai ataupun tidak menguasai pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama, pukul belon. Okay, murid-murid boleh buka buku teks, rujuk pada muka surat 19. Kita tengok di sana. Okey, kemahiran manipulasi. Kita ulang kaji semula. Kemahiran manipulasi ialah kemahiran menggunakan peralatan dengan betul. So, untuk aktiviti yang pertama, peralatan yang diperlukan semestinya belon, dan yang kedua kayu pemukul. Okey. Contohlah, tak ada benda untuk dibuat kamu gunakan untuk menjadi kayu pemukul. Okey, kamu gunakan apa yang kamu ada di rumah. Sebagai contoh, kamu boleh cari kotak. Kamu potong kotak untuk kamu gunakan sebagai alat pemukul belon. Atau kamu boleh gunakan botol air yang kosong. Okey. Apa saja yang ada mengikut kreativiti kamu. Okey, untuk pukul belon ni konsep kemahiran pengetahuan yang diperlukan adalah titik kontak. Titik kontak tu ialah titik kamu pukul belon dengan alat pemukul yang kamu gunakan. Pastikan belon yang kamu pukul mengenai alat pemukul yang kamu gunakan. Ataupun sekurang-kurangnya tak ada apa, kamu gunakan tangan. Pastikan semasa memukul belon, titik kontaknya berada pada bahagian tengah kayu pemukul ataupun tangan yang kamu gunakan. Okey, untuk pukul belon ni, kalau tengok pada gambar ajar, kita perlukan jaring di tengah, net kan. Tapi di rumah, apa yang boleh kamu gunakan sebagai menggantikan jaring? Ya, kamu boleh gunakan pagar, pagar rumah sebagai net. Apa sajalah yang bersesuaian yang ada di rumah kamu.
Tengok yang kedua, kelecek bola. Okey, kelecek bola ni kalau kita tengok, murid-murid boleh tengok buku teks rujuk muka surat 20 dalam buku teks kamu. Okey, untuk aktiviti kelecek bola ni, peralatan yang digunakan bola, okey, sama ada bola getah, bola sepak, apa saja bola yang kamu ada di rumah. Okey, dan yang kedua, objek untuk menggantikan kon. Kalau tengok pada gambar muka surat 20 tu, okey, tu menggunakan kon kan. So kamu boleh gunakan objek yang lain. Contohnya kamu gunakan botol air yang besar, ataupun kamu letakkan kasut. Kamu susun kasut, so kamu kelecek bola melalui kasut tu, ataupun objek yang kamu letak sebagai penanda. Okay, masih sama menggunakan untuk aktiviti yang kedua, kelecek bola ni menggunakan bola. Okay, manipulasi alatan ya. Alatan yang digunakan ialah bola dan anggota, iaitu kaki. So kamu bawa bola, okay, kamu kelecek bola melalui objek yang kamu letakkan secara silang. Jelas semua? Yang terakhir, kelecek tangan. Okay. Kalau kelecek bola tadi kita menggunakan kaki, untuk aktiviti ini kita menggunakan tangan. Murid-murid boleh tengok buku teks muka surat 21. Peralatan yang digunakan sama seperti aktiviti tadi ya, bola getah. Dan untuk yang ini, objek yang menggantikan gelong. Okay, untuk aktiviti ini kita perlukan lebih ramai orang lah. Okay. Kemahiran ini memerlukan murid menguasai kemahiran mengelecek bola dengan menggunakan tangan. Okay, untuk ini bola yang digunakan perlulah bola getah ataupun bola yang mempunyai kebolehan untuk bam. Sebab kita gelecek guna tangan. Kita tak guna kaki, kita tak sepak menggunakan kaki. Jadi, kalau kamu tak ada bola getah ataupun bola yang boleh kita bam, agak sukarlah untuk melakukan aktiviti yang ketiga ini. Okay, aktiviti ini dimulakan bawa bola daripada kawasan permainan. Tengok pada gambar raja, okay, pasukan murid pasukan kuning akan membawa bola, okay, menggelecek bola. Bola tu dibam, bawa daripada hujung sini ke hujung sana. Okay, so murid pasukan kuning tu perlu membawa bola, okay, dan mengelak daripada halangan murid yang daripada pasukan hijau. Jelas murid-murid semua? Itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Jom kita tengok tugasan. Yang pertama, tugasan yang pertama untuk minggu ini, pilih salah satu aktiviti pembelajaran kita antara pukul belon, kelecek bola ataupun kelecek tangan. Okay, untuk tugasan pertama ni, cikgu nak kamu pilih aktiviti yang bersesuaian, okay, yang kamu ada. Contohnya, kalau kamu boleh mendapatkan belon, kamu boleh menggunakan, kamu boleh pilih dan lakukan aktiviti yang pertama. Jika tidak boleh, cikgu syorkan kepada semua untuk buat pilih aktiviti yang kedua, iaitu kelecek bola. Okay. So, gunakan apa saja alatan yang ada di rumah dan cikgu nak kamu rakam aktiviti semasa kamu melakukan.
aktiviti yang kamu dah pilih tadi. Dan hantar rakaman tugasan dengan menggunakan link yang telah cikgu sediakan dalam arahan tugasan grup kelas kamu dalam WhatsApp ataupun Telegram. Jelas murid-murid? Baik, kita tengok tugasan yang kedua. Cikgu nak kamu buat latihan uji saya dalam buku teks pada muka surat 22. Okey, murid tidak perlu melukis gambar. Okey, salin jadual dan isi tempat kosong. Kalau tengok pada latihan tersebut ada gambar. So gambar tu murid-murid tak payah lukis. Cuma buat sahaja jadual pada bahagian bawah tu dan kamu isikan sahaja bahagian kosong pada jadual tu. Pergerakan lokomotor dan pergerakan bukan lokomotor. So gambar 6 gambar yang di atas, mana yang menunjukkan pergerakan lokomotor kamu letak pada bahagian ruang pergerakan lokomotor. Manakala antara 6 gambar tu yang menunjukkan kemahiran bukan lokomotor kamu letakkan dalam jadual pada bahagian pergerakan bukan lokomotor. Okay, gunakan buku tulis PJK. Snap gambar tugasan yang telah kamu siap dan hantarkan bukti tugasan dengan menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan tugasan Telegram ataupun grup WhatsApp kelas kamu. Okay, sekian sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Cikgu mohon kerjasama daripada semua murid untuk mengikuti sesi pembelajaran kita dan menghantar semua tugasan yang cikgu berikan. Okey. Cikgu mohon untuk semua isi dahulu kehadiran. Okey. Baik. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.